Astaghfirullahaladzim. Apa yang kamu buat ni? Ya Allah, habislah terbakar bajunya. Apa yang kamu buat ni, Wafi? Main pickleball, Mak. Tanya lagi orang buat apa. Wadah mana? Kenapa dia tak gosok baju kamu? Tidur lagi. Hah? Tidur lagi? Kenapa tak kejut dia? Dah pukul berapa ni? Dah kejut, Mak. Dia tak nak bangun. Habis tu takkanlah kamu gosok baju kamu sendiri. Habis tu siapa lagi, Mak? Mak tolonglah, Mak. Gosok baju ni, Mak. Ha? Untuk seminggu ni, Mak. Tolonglah, Mak. Suruh mak gosok semua. Kamu ni kenapa? Dah cerai ke dengan Miza? Astagfirullahaladzim. Mak, apa benda Mak mengarut pagi ni, Mak? Habis tu kalau belum, bawa je lah dia balik sini. Suruh dia gosok baju-baju kamu semua ni. Takkan nak suruh mak pula? Suruh dia lah. Mak, kenapa semua benda ni Mak nak harap Miza juga, Mak? Mak macam tak biasa gosok baju Wafi dulu. Lagipun, Mak kan main besar rumah ni. Memanglah mak main besar. Wadah tu main kecil. Miza? Bibi. Mak ni tak habis-habis lah, Mak. Mak tolong Mak ni. Gosok baju orang ni. Orang nak pergi kerja ni, Mak. Kalau tak habis, bakar semua baju orang. Tak pergi kerja orang ni. Tolong Mak ni semua, Mak. Tolong, Mak. Dah, Habis.